صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Okey, boleh mula. Tak keluar. Apa yang tak keluarnya? Belum keluar. Sekejap Masa Ustazah share boleh je? Ada, dekat Masjid Kasim. Dah ada. Buat betul sound suara ni. Berpasir. Berpasir macam ni Kita Kak Syah macam-macam Kak Syah Pasir Pendengung. Itu cerita Piramli ke? Pendengung-pendengung tu maknanya kena datang kuliah tu. Okey, kita start dulu Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua hari ni? Dah sarapan? Sarapan apa? Roti? Oh, prata banjir dah sarapan. Alhamdulillah. Oh, hari ni tertunailah hajatnya ya. Tak ada batu belah, batu bertangkap ya hari ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Maknanya boleh tanya soalan lah. Yelah dah makan kan, dah ada energi, mesti otak dah. Ya Allah tolong aku. Ya Allah tolong aku, ya Allah. Okey, hari ni muka surat apa kita? 442. Hari ni dah start cuti ramai start cuti Dari Deepavali Raya Ya Allah. Long weekend. Tunggulah Ustazah punya kuliah habis dulu.
Allah. Petang baru jalan je, petang baru jalan. Oh dah jam causeway. Itulah orang dah tak ada. Patut kita cuti lah hari ni bagus. Cik Ustazah, cuti hari ni. Pergi TK, nak buat apa kat TK? Macam-macam lah korang ni. Nak pergi TK. Jam kan. Itulah, dia macam kita. Kita kalau dekat Geylang kan. Lepas tu maaf kalau kita nampak bangsa lain sibuk, dia pun nak raya juga. Macam tu kan. Sibuk, kita pun nak raya juga. Kita kalau kat sana mesti orang cakap sibuk je orang Melayu ni. Dia pun nak raya juga. Buat penuh-penuh tempat je. Dah tak nak pergi dah. Oh tak jadi. Alah merajuk dah pula. Oh racial harmony betul. Yelah. Dah sudah masuk sini. Nak dipabali lah benda. Okey, muka surat 442. Topik kita hari ini ialah Al-Haqqu yang maha benar dan juga Al-Mubin. Okay, Al-Mubin yang menjelaskan. Okey, nama Allah ini iaitu Al-Haqq terdapat pada 10 ayat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran kita ada 10 tempat yang membincangkan ataupun yang menyebutkan nama Allah Al-Haqq ini. Cuma di sini diberikan kepada kita dengan contohnya cuma 3 sahajalah ya. Pertama kita lihat ialah surah Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka itulah Allah Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Jadi di sini boleh kita tandakan Rabbukumul Haqqu yang pertama. Fadzalikumullahu Rabbukumul Haqqu kat situ. Seterusnya yang kedua surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah kerana Allah dialah Tuhan yang hak dan apa sahaja yang mereka seru selain dia itulah yang batil dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Maka di sini mana ayatnya? Al-Haqqu Allahu huwal haqqu. Itu boleh gariskan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu. Dan seterusnya yang ketiga surah Al-Mu'minun ayat 116. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Rabb yang memiliki arasy yang mulia. Jadi di sini Al-Malikul Haqqu. Kita nampak dekat dalam ketiga-tiga ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang namanya Al-Haqqu yang digandingkan dengan namanya sendiri. Contohnya fadzalikumullahu rabbukumul haqqu, kemudian bi annallaha huwal haqqu fata'alallahul malikul haqqu. Jadi semuanya ada gandingan yang tepat dekat situ. Baik, seterusnya kita ada tadi nama Allah yang kedua apa dia? Al-Mubin. Okay. Adapun asma Allah Al-Mubin ini terdapat pada 1 ayat sahaja. Kalau tadi ada berapa? 10. Tapi kita cuma sebut 3 sahaja. Okay. Kemudian di sini Al-Mubin ada 1 sahaja dalam Al-Quran iaitu dalam surah An-Nur ayat 25. Jadi kenapa topik ini digandingkan dengan Al-Haqqu dan juga Al-Mubin? Kerana Al-Mubin itu digandingkan dengan Al-Haqqu tadi. 1 ayat tu Allah gandingkan dengan Al-Haqqu pada perkataan ataupun nama Allah Al-Mubin. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka
dan mereka tahu bahawa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. Al-Haqqul Mubin. Surah An-Nur ayat yang ke-25. Jadi sebab tu kenapa Al-Haqqu dan Al-Mubin digabungkan dalam satu topik, jadi mudahlah untuk kita ikuti dan juga untuk kita fahami tentang kedua-dua nama Allah tersebut. Dan di sini terangkan kepada kita pertama, pertama tentang nama Allah Al-Haqqu. Artinya Allah yang tidak ada keraguan dan kerancuan pada dirinya. Baik pada zatnya, asma dan sifatnya mahupun uluhiyahnya. Jadi ini yang pertama maksudnya. Kalau kita kata Allah Al-Haqqu, Al-Haqqu tu maksudnya ialah Allah dia tidak ada sebarang keraguan. Pada diri Allah tidak ada sebarang kerancuan. Apa beza rancu dengan ragu? Kesama. Rancu dengan ragu apa? Samalah tu. Maknanya tadi apa? Tidak ada keraguan. Ambil keraguan sajalah. Tidak ada keraguan pada Allah. Apa maksud tidak ada keraguan pada Allah? Apa dia? Sekejap ya. Jangan ginilah. Fikir dulu. Nanti saya tanya lagi. Macam mana ejek eksklusif? EKSKLUSIF. Tak, bahasa Melayu. Okey. Tidak ada. Okey. Macam mana tadi? Tidak ada keraguan? Was-was? Macam mana Cik Ana? Was-was pada Allah. Kalau kita kata tidak ada keraguan pada Allah, maksudnya kita tak was-was pada Allah. Kita yakin pada Allah. Yakin tentang apa? Allah itu Esa. Okay? Allah itu Maha Esa. Lagi, semua sifat Allah tu kita yakin. Dia tak ada apa-apa keraguan. Kalau kita kata Allah Maha mendengar, kita yakin Allah Maha mendengar. Tak ada was-was lah tadi kan. Kita kata Allah itu Maha mengetahui, ya kita yakin Allah tu Maha mengetahui. Tak ada pun keraguan, tak ada pun rasa, ya ke Allah Maha mengetahui. Kalau gitu kita tak katalah tentang Al-Haq tersebut. Okey, yang kedua di sini, dia dah nak meninggal. Yang kedua, dialah yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar selain dia. Okay. Allah yang berhak disembah. Okay, apa yang kita faham tentang ni? Maksudnya kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak ada yang lebih berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bila kita kata Allah Al-Haqqu, Allah itu ialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk kita sembah. Kalau sembah Allah tu maksudnya macam mana? Solat semata-mata. Kak Siti.
Kat situ nak ada depan. Tak nak. Oh. Baru saya perasan. Saya cari juga kat mana, kat belakang, mungkin kat tengah. Okey. Apa macam tadi? Tidak ada? Tak, kalau kita kata kita sembah Allah tu macam mana? Adakah semata-mata solat? Lagi, okey, contoh. Apa Cik Siti? Perkara yang gaib yang kita tidak ketahui. Contoh. Hanya Allah yang tahu. Jadi maksudnya kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib di situ. Okey, boleh juga. Cuma itu lebih kepada akidah, kepercayaan. Tapi kalau kita kata sembah, sembah ni ia lebih kepada perbuatan. Beza Okey, akidah kita percayakan. Tapi kalau sembah ni dia perbuatan. Sembah biasanya macam mana? Sorry gini-gini kan, maksudnya ada kita punya tingkah laku perbuatan kan dekat situ kan. Okey, jadi macam mana kalau kita kata sembah? Solat tu sembah Allah kan? Selain daripada perbuatan itu apa? Betul, tawaf. Okey, ini ibadah. Kita boleh tak tawaf untuk orang lain? Boleh tak tawaf dekat kuliah Sakinah? Tak boleh korang jangan buat asal boleh je. Maknanya dekat situ kita faham, ya sembah inilah sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Okey, untuk Allah. Doa contohnya. Doa hanya untuk Allah. Tak boleh doa kepada orang. Minta pergi kat pokok, doa kat pokok. Orang kata, pokok ni bagus kau. Ada kuasa. Siapa-siapa yang dekat pokok ni doa, nanti dikabulkan doanya, hajatnya. Kita dengar orang cakap gitu, boleh tak pergi kat situ doa? Tak boleh. Sebab apa? Sembah itu hanya untuk Allah. Perbuatan-perbuatan begini hanya layak untuk Allah. Kerana sebagai seorang beriman kita yakin apa? Allah Al-Haqqu. Allah itulah yang maha benar. Baik, yang ketiga kata apa kat situ? Dia yang maha benar, benar asma' dan sifatnya benar. Benar perbuatan maupun firmannya. Benar agama dan syariatnya. Benar berita tentangnya, benar janjinya dan benar pertemuan dengannya. Maksudnya segala perkara berkaitan Allah adalah benar. Contoh tadi nama Allah kan, nama Allah yang lain lah. Nama Allah contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, ni semua benar. Apa tu janji Allah? Apa janji Allah antaranya contoh? Apa dia? Syurga neraka, okey boleh. Lagi tadi sebut apa tadi? Contoh berita. Berita maksudnya apa-apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Berita Allah tentang azab, tentang nikmat kan, ni semua adalah perkara yang benar. Ini contoh saja ya. Baik, kalau kita lihat muka surat 443 ada satu doa yang sangat panjang. Saya tak tahu, mungkin ada muslimat yang dah hafal doa ini. Siapa hafal? Nanti belum baca lagi. Belum baca dah tanya orang hafal ke belum. Okey baik, Nabi SAW mengawali solat malamnya dengan berikrar atas semua makna di atas. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjadu. Nabi SAW jika bangun pada malam hari untuk mendirikan solat tahajud, Nabi berdoa dengan doa ini. Jadi kalau kita bangun solat tahajud, kita boleh guna doa ini sebagai doa untuk dibaca. Panjang doanya, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin
walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Okey, berhenti situ dulu. Saya baca terjemahannya. Ya Allah, bagimu segala puji, engkau adalah zat yang mengurus langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, milikmu kerajaan langit dan bumi serta seluruh makhluk yang berada di dalamnya. Bagimu segala puji, engkau adalah cahaya langit dan bumi beserta seluruh makhluk di dalamnya. Bagimu segala puji, engkaulah Raja yang menguasai langit dan bumi. Okey, di situ kemudian sambung. Walakal hamdu antal haqqu. Di sinilah permulaannya kita menyebut tentang Allah al-haqqu. Allah yang maha benar itu tadi. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Okey, berhenti situ dulu. Jadi kan daripada perenggan tadi walakal hamdu antal haqqu sampailah was sa'atu haqqun. Di sinilah doa Nabi yang meletakkan Allah sebagai al-haq. Okey, kita nampak dekat situ. Ayatnya jelas kan? Maksudnya, bagimu segala puji, engkaulah yang maha benar. Kita kata Allah itulah yang maha benar. Wa wa'dukal haqqu, janji Allah itu benar. Wa liqa'uka haqqun, perjumpaan dengan Allah itu adalah benar. Bila jumpa Allah? Akhirat. Syurga. Padang mahsyar pula. Alam barzah tak jumpa Allah. Kalau kita mati, kenapa kalau orang meninggal kita kata dia dah pulang bertemu Allah? Fikir tak? Fikirlah. Macam mana? Kenapa kata pulang bertemu Allah? Dia dah pulang ke rahmatullah. We belongs to Allah. Then kenapa ketawa? On the way to meet him. Jadi masuk alam barzah dululah. Tak apalah. So saya elaborate. Panjanglah nak elaborate. Ya ke? Yelah kan. Tak apa. Nanti. Dia belum masanya untuk di-elaborate. Nanti terkeluar topik. Tak apa. Cuma di sini kata pertemuan kan, kita yakin bahawa pertemuan dengan Allah itu adalah benar. Tapi yang dimaksudkan di sini hari kiamat nanti. Okey, kita bertemu dengan Allah. Kemudian firmanmu benar. Firman berbalik kepada Al-Quran. Al-Quran, isi kandungan Allah itu ialah benar. Syurga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar. Kemudian Muhammad adalah benar dan juga hari kiamat itu benar. Ini semualah ya, perenggan ini yang menguatkan topik perbincangan kita pada pagi ini tentang Allah Al-Haqqu. Baik, seterusnya doanya diteruskan oleh Nabi, Allahumma laka aslamtu. Ni biasa Ustazah ajar kan? Hari tu Ustazah baru ajar kat mana? Ingat tak? Kat mana? Page belakang? Bukan. Dekat masjid mana? Gufran. Alhamdulillah ingat. Kalau tak ingat sila. Taklah saya keluar. Sila. Maknanya duduk kelas Ustazah tu. Betul-betul. Okay. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Okey.
Cuma yang dekat gufran tu Ustazah ajar pendek, yang pendek lah. Ini dia panjang sedikit. Okey, maksudnya di sini, ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Itu yang mana? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Kembali tu maksudnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku melawan musuh. Jadi kalau kita ada musuh, doa ini ialah doa yang mana kita minta bantuan Allah agar hindari ataupun bantu kita untuk melawan musuh itu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu juga aku meminta keputusan. Jadi keputusan hidup kita hanya Allah yang berhak sebenarnya untuk tentukan. Kita berusaha untuk buat yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi yang memutuskannya ialah Allah. Itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Sebab tu orang beriman ini dia tak mudah untuk disappointed dengan kehidupan dia. Dia tak mudah kecewa kan, apa yang dia tak peroleh, dia tak mudah kecewa. Sebab apa, dia tahu Allah yang menentukan. Apakah itu? Bunyi apa tu? Terkejut kita Ini Allah tentukan Allah tentukan kan. Aircon? Cuci. Dia tak ada mengeluarkan apa-apa asid untuk kita pengsan tak ada okay. Kalau ada cepat lari Ustazah lari dulu. Tapi terkejut, bunyi je kuat. Ganggu tak kalau saya teruskan? Boleh ya? Tadi saya cerita tentang apa? Keputusan. Okay. Macam-macam bunyi. Keputusan lah tadi. Keputusan. Dia bising lah. Bising tak Kak Bisa? Boleh? Disturbing Is it disturbing? The noise? Ada, dia background dia tak kena dengan suara saya Kak Aisyah. Dia kena suara macam lagu Hindustan ke apa, sedap sikit. Dia tak kena. Dia bunyi lagi. Dia bunyi lagi. Okey. Dia tak boleh berhenti dulu ke? Liza tolong, tak boleh. Dia apa dia vacuum? Oh vacuum dekat luar. Oh, okey. Kejap je okey. Tadi apa tadi? Keputusan. Okey. Wa ilaika hakamtu. Jadi dalam hidup kita jadi seorang mukmin yang menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tak mudah kecewa kan dalam setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, faghfirli ma qaddamtu. Maksudnya apa? Maka ampuni segala dosaku yang aku kerjakan di masa lalu. Wa ma akhartu, dan yang kemudian. Masa lampau kita semua ada kita punya background, history background kita kan. Dia bukan orang kata kajian dia mesti ada history background je. Kita semua ada history masing-masing. Jadi kita minta ampun pada Allah. Biasalah dulu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Kan? Ini perkara-perkara yang perlu kita fahami lah. Yang penting bila dah tahu, kita tinggalkan perkara itu. Itu yang paling bagus. Yang kalau yang tak bagusnya, kalau dah tahu perkara tu tak boleh tapi buat lagi. Itu yang tak boleh lah. Sebab tu kita minta ampun kepada Allah pada perkara yang dahulu yang kita buat yang mana kita tak tahu. Tapi kita buat dosa tersebut. Wa ma akhartu, ataupun nanti di kemudian hari mungkin kita terbuat dosa itu dalam keadaan kita mengetahui. Wa ma asrartu, dan maha, mana tadi?
Maaf, dan dosa yang kulakukan sembunyi-sembunyi. Ada dosa kita buat sendiri-sendiri kan. Orang lain tak tahu. Hanya kita tahu, kita seorang saja yang tahu dosa apa yang kita lakukan. Seterusnya, wama a'lantu, dan dosa yang aku buat secara terang-terangan. Antal muqaddimu, engkau yang maha mendahulukan. Wa antal muakhiru, dan maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bila nak baca doanya? Hafal tak doanya? Cik Ana hafal? Masya Allah. Pagi-pagi bangunnya. Cik Ana baca bila? Semasa sembahyang tahajud ataupun sebelum? Setelah. Maknanya selepas solat tahajud baru baca doa ini. Okey. Ada tak sesiapa yang baca pada waktu lain? Kak Liza. Kak Liza macam fikir jauh betul Kak Liza. Apa dia? Masa solat tahajud juga. Okey, ada 3 tempat yang boleh kita baca ya doa ini. Kalau kita buka dalam kitab kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau kata apa? Idza qama ila salati min jawfil lail. Maksudnya sebelum kita solat tu, kita tengah berdiri kan, nak mulakan solat tahajud, kita baca doa ini. Okey, ini pertama. Yang kedua dia kata annahu yaqulu awwala ma yaqulu ila salah. Iaitu dia baca semasa di awal solat tu. Okay, tadi kita berdiri kan, kita berdiri maksudnya kita nak solat tahajud, kita baca. Tapi ni semasa awal kita sebelum nak solat tahajud tu. Faham tak? Maksudnya bangun, awal-awal tu bangun tidur, kita baca. Okey. Kedua, masa kita nak sebelum solat. Ketiga, Imam Ibn Hajar kata apa? Ad-dalil ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hadza tahmid ba'da ayyukabbira. Jadi kita takbir dulu, Allahu Akbar. Biasanya baca doa iftitah kan? Okey, baca doa ini semasa dalam solat tahajud. Okey, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ini cara yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Doa ini dibaca pada 3 keadaan. Pertama, iza qama ila shalah min jawfil lail. Ni nak baca doa apa? Doa solat tahajud kan? Okay. Bangun tahajud pukul berapa? 3 lebih. Pukul 3. 4:30. Sebelum subuh lah, sebelum subuh. Okey. Yang penting sebelum subuh. Tak kira lah setengah jam sebelum subuh pun boleh lagi. Ya sayang. Ya, baca doa ni dulu. Jadi macam mana? Tak faham, sorry. Boleh? Maksudnya ada 3 tempat tadi, Cik Ana, okey. Sebelum kita solat tahajud. Maknanya tadi Cik Ana katakan lepas solat, lepas sambil wuduk, Cik Ana terus nak baca doa ini. Boleh. Okey, boleh. Kemudian ada lagi satu keadaan, kita sebelum angkat takbir kita baca. Okey, itu yang kedua. Satu, masa kita, saya nak cakap lepas ambil wuduk tak kena pula dengan teks ni. Iza qama ila salati min jawfil lail. Maksudnya, bangun di tengah malam tu kita baca. Yang kedua, sebelum tahajud. Okey, ketiga, selepas takbir. Takbir solat tahajud, betul. Jadi kita baca doa ini. Doanya panjang ya. Kalau agak-agak
panjang sangat kan. Pelan-pelan dululah, jangan terus drastik. Maksudnya ambil dulu perenggan. Tadi Ustazah bagi 3 perenggan, betul tak? Kan? Ambil perenggan pertama, hafal dulu perenggan pertama. Okay, dah hafal perenggan pertama, masuk perenggan kedua, baru masuk perenggan ketiga, sikit-sikit. Jadi baru boleh baca dalam solatnya. Dan kalau tak hafal tadi, macam Cik Ana kan, tak hafal, sebelum tahajud boleh bacalah. Pegang kitab besar-besar ni. Tak adalah besar sangat kitab ni. Okay. Takkanlah pegang kitab ni kan. Tulislah dekat mana dulu. Dekat phone apa kan. Berat. Boleh. Okay. Okay, sebelum tahajud tu, kita baca. Bila dah hafal kan, baru kita masuk dalam solat. Macam itulah perlahan-lahan. Tapi mana-mana bolehlah kat tempat-tempat ni untuk dibaca doa tersebut. Yang penting kita kata dekat sini ialah doa ini ialah doa yang mengangkat nama Allah Al-Haqqu tadi. Sebab kita sebut tentang Allah Haqqun, As-sa'atu Haqqun, An-Nabiyuna Haqqun, apa lagi tadi? Apa ni? Ustazah pun tak ingat dah. Waliqa'uka Haqqun, wa qawluka Haqqun. Semua tu kita membenarkan setiap apa yang ada pada Allah ini bertepatan dengan nombor 3 tadilah kan. Segala perkara berkaitan Allah adalah benar. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam doa ini. Cantik doanya, doa yang baik untuk kita baca kalau ada sebarang hajat yang kita inginkan kan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, setiap hajat kita yang kita inginkan, agungkan Allah terlebih dahulu. Okey, nak pengabulan doa dari Allah, agungkan Allah. Kadang-kadang kita lupa part ni. Kita cuma sebut apa yang kita hajatkan, betul tak? Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Ya Allah, nak cantik, ya Allah. Itu je kita ni pandai. Ya Allah, nak suami, ya Allah. Gitu. Tak juga. Yang belum bersuami yang dah suami tak payah sibuk nak suami. Okay. Ya Allah, nak suami, ya Allah. Ya Allah, nak anak, ya Allah. Macam tu kan. Kadang-kadang kita lupa yang kita perlu agungkan Allah terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW, bila Nabi berdoa ni, biasanya Nabi sebut tentang mengagungkan Allah. Contoh dalam doa ini, semuanya daripada awal hingga akhir, sebutannya lah tentang Allah kan. Ada tak tentang hajat kita? Tak ada. Tapi semuanya tentang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebenarnya kita sebut sebagai faktor ataupun punca doa seseorang itu dikabulkan. Dan perlu ingat, solat tahajud ini bila kita buat, Allah janji 3 perkara kan? Apa dia? Pertama, kalau dia mohon ampun pada aku ampunkan dia. Kalau dia berdoa kepada aku kabulkan doanya. Kalau dia minta pada aku akan berikan apa yang dia minta. 3 perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala janji untuk orang yang bangun solat tahajud minta pada Allah. Kita sakit, kita minta pada Allah, bangun tahajud. Okay, kita nakkan sesuatu yang kita rasa mungkin kita susah sangat dalam hidup kita, bangun tahajud. Kalau orang tanya saya, Ustazah nak buat apa amalan? Bangun tahajud. Ini amalan yang paling ampuh yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh yang terdahulu. Bahkan sebelum zaman Nabi SAW, di kalangan para nabinya bangun tahajud. Merupakan amalan orang soleh. Jangan kita tinggalkan. Sebab tu tadi saya kata, kalau setengah jam kita tersedar kan daripada tidur tu tadi. Azan pukul berapa sekarang? 5.31. Sedarnya pukul 5 contoh kan. Bangun terus. Ambil wuduk kan. Gosok gigi dulu ya. Okay. Gosok gigi, ambil wuduk. Solat 2 rakaat. Tutup dengan witir. Cantik dah. Kan cantik hidup kita hari-hari begitu. Solat lepas solat fajar, solat sunat fajar, solat subuh. Kan dimulakan kehidupan itu dengan amal ibadah. Dengan permintaan-permintaan yang baik kepada Allah. Gini kita hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah. Okay, setiap hari mulakan dengan menghadap Allah, dengan memohon kepada Allah. Itu solat tahajud ini ya, muslimat saya kata, ia merupakan bukti bahawa kita tak bergantung kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita inginkan, yang kita minta, kita nak merayu, kita nak nangis depan Allah, kita minta masa solat tahajud itu tadi. Okey, baik terus ya, kita lihat di sini. Ya. Boleh baca iftitah dulu, baca ni pun boleh. Antara dua lah, nak gabungkan pun boleh juga. Boleh juga. Sebab doa iftitah tu dia tak wajib. Kan? Jadi kalau kita nak ganti dengan ni pun okey aja. Yang wajibnya Al-Fatihah ya.
Jangan tiba dia baca ni Al-Fatihah pula tak baca. Lupa kan. Dah excited sangat dah hafal doa ni. Dah excited sangat. Aku tak baca pula Al-Fatihah. Subhanallah. Macam-macam. Terlupa pula kan sebab dah duk hafal daripada tadi pagi. Kan nak baca doa power tu kan. Baca. Hafal daripada pagi. Aku jangan lupa. Sekali dah baca, lupa baca Al-Fatihah. Subhanallah. Okay. Apa dia Kak Aisyah? Yes, Fatihah rukun mesti baca. Okay, syarat sah solat kita. Baik, makna Al-Mubin. Tadi kita dah bincang tentang Al-Haqqu. Kita masuk kepada nama Allah yang satu lagi iaitu Al-Mubin. Makna Al-Mubin ialah menjelaskan kepada hambanya jalan petunjuk yang menerangkan kepada mereka segala amal soleh yang membuat mereka mendapat pahala oleh kerananya. Dan menerangkan pelbagai perbuatan buruk yang menjadikan diri mereka mendapatkan hukuman oleh kerananya. Jadi kita kata kalau Allah itu Al-Mubin, ialah Allah jelaskan tentang sifat Allah yang membalas dengan ganjaran dan juga azab. Ini penjelasannya, kita faham begitu. Yang baik dibalas dengan baik, itu amal soleh mendapat pahala. Amal yang buruk Allah terangkan akan mendapat hukuman kerananya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, iaitu para nabi dan orang-orang saleh, dan dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-26. Seterusnya yang kedua di sini, bukti Allah Al-Mubin ialah amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah sesekali tidak akan menyesatkan sesuatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di antara makna Al-Mubin adalah dia yang amat jelas urusannya dalam keesaannya. Dia iaitu Allah adalah Tuhan yang hak, iaitu maha benar, lagi maha menjelaskan, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya maksudnya apa? Tidak ada? Tidak menduakan Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan beberapa dalil sebagai bukti serta argumentasi dan keterangan bahawa dialah Tuhan yang benar yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah jelaskannya dalam Al-Quran, dan bahawasanya uluhiyah iaitu penyembahan Tuhan selainnya adalah batil dan sesat, menyimpang dan amat keliru. Demikianlah kebesaran Allah kerana Allah dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain dia, itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Ni tadi kita dah baca ya, muka surat 442 di mana tadi? Di perenggan yang kedua tu. Zalika bi anna Allah huwal haqqu. Cuma dia tak datangkan bahasa Arabnya dekat situ. Baik, firman Allah, zalika diterangkan di sini ya, Dr. Siapa nama? Doktor? Lupa. Maaf doktor. Okay. Dr. Syekh Abdul Razak ni, dia terangkan di sini, zalika dalam ayat tadi, surah Al-Hajj ayat 62, maksudnya apa? Demikianlah kebesaran Allah. Maksudnya iaitu dialah Allah yang menjelaskan pada kalian tentang keagungan dan sifatnya. Kerana sesungguhnya Allah huwal haqqu, dialah Tuhan yang hak. Dialah yang maha benar untuk disembah. Tiada sembahan yang hak benar kecuali dia. Dialah yang maha sempurna pada zat, asma dan sifatnya. Agamanya benar, para rasulnya benar, janjinya adalah benar, ancamannya benar,
dan perjumpaan dengannya serta ibadah kepadanya adalah benar adanya. Maksudnya begini ya, kita nak faham. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu, semuanya dengan tujuan. Ya, bukan sia-sia. Allah tak ciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kita hidup ialah berlandaskan reality. Okey? Hidup kita bukan sesuatu yang fake. Maksudnya bila kita kata dia tak fake, kita ada akhirat. Orang yang beriman, hidupnya ialah tujuannya akhirat. Apa yang dia buat, pasti akan menuju ke akhirat. Itu yang membuktikan hidup kita real. Okay? Kita tak fake. Jadi Allah sebutkan di sini, Al-Haqqu nak tunjukkan Allah benar, maknanya ciptaannya adalah benar. Ciptaannya neraka, syurga, hari kiamat, titian sirat, semuanya adalah benar. Tidak ada satu pun yang palsu dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh meragui setiap apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita dan apa yang ada pada diri kita. Kerana semuanya benar. Jika Allah kata Allah ciptakan kita, tujuannya ialah untuk apa? Beribadah. Maknanya itu benar. Kita tak boleh, agaknya Allah ciptakan saya ni untuk saya berhibur ya. Tak begitu. Tapi bila Allah kata aku ciptakan engkau ialah untuk beribadah kepada aku, itu benar. Jadi kita perlu beribadah kepada Allah. Ingat apa yang kita bawa pulang? Amal. Kita tak bawa yang lain. Ini satu je yang akan kita bawa. Okey? Kita akan nanti mati, kita ada 3 perkara kan yang Nabi sebut, apa dia? Bukan. 3 perkara yang akan ikut kita di perkuburan. Pertama, harta. Kedua, keluarga. Ketiga, amalan. Tapi yang kekal dengan kita dalam liang lahat, amalan. Keluarga akan pulang tinggalkan kita, dia dah makan nasi biryani dah lepas tu. Betul, kita meninggal, kita dah seorang dah dalam kubur kan. Keluarga kita nangis, betul. Nangis, anak nangis, suami nangis, semua nangis dah. Kita meninggal. Semua orang akan sedih atas kematian kita. Tapi lapar nanti makan nasi biryani, dah gurau-gurau, dah lupa dah kita kat dalam tu. Sebab tu kita jangan fikir sangat tentang orang ni. Okay? Jangan fikir orang cakap apa, jangan fikir orang itu orang ni. Tak perlu. Sebab kita tak mati sama-sama dengan dia. Yang kita mati dengan amalan kita. Pentingkan amalan kita. Harta akan tinggalkan kita. Harta kita dah jadi rebutan anak-anak dah. Kita dah meninggal kat dalam tu, anak-anak dah berebut dah. Dah sampai putus saudara dah anak-anak ke atas ni. Kita kat dalam dengan diri kita sendiri dengan amalan. Tapi masalahnya kita manusia, kita lebih pentingkan 2 perkara itu daripada perkara yang ketiga. Kita lebih pentingkan harta, lebih pentingkan keluarga berbanding dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita sikit je kita buat. Kita lebih tak boleh, itu tak boleh ni, nanti anak saya, nanti suami saya. Kita fikir gitu kan. Nanti harta saya macam mana gini, kita siap fikir gitu. Tapi bagaimana amalan kita? Susah, nanti solat saya macam mana? Susah nak dengar orang tu. Nanti solat saya macam mana? Nanti zakat saya macam mana? Okay, kalau saya buat gini nanti macam mana? Dia tak ada, benda tu tak ada. Kita sukar untuk memikirkan tentang amal ibadah. Yang lebih kita fikirkan apa? Nanti duit saya habis macam mana? Fikirnya gitu kan. Contoh kita ada mak kan, mak kita. Kadang-kadang mak kita minta macam-macam tu lah. Mak saya kalau masuk kedai kat City, hoi habis lah. Habis lah. Tapi kita jangan lokek dengan mak bapak kita. Itu pentingnya. Saya selalu bagi satu keperingatan bagi diri saya. Kita dengan mak ayah ni jangan lokek. Sebab masa mak ayah kita jaga kita kecil-kecil, mereka tak lokek pada kita. Masa kita kecil kan, mak bapak kita jaga kita, dia tak lokek. Kita nak apa, kadang-kadang sampai berlapar tu mak bapak tu. Betul tak? Sampai tak apalah anak aku nak ini, sampai tak makan, kumpul duit untuk belikan anak something tu kan. Jadi bila kita sekarang ni, kita jangan fikir, jadikan apa yang kita keluarkan duit untuk mak ayah ni sebagai amal ibadah kita muslimat. Jangan lokek dengan mak ayah. Yang penting dia tak minta benda bukan-bukan lah ya. Tiba-tiba minta gelang sampai sini memanglah Assalamualaikum. Tak boleh lah kan. Mak nak pergi kedai lah tu, nak gelang. Nak gelang berapa mak? 5. Oh tak ada mak, Assalamualaikum je lah mak. Memang tak boleh lah. Ikut kepada kemampuan masing-masing maksud saya. Okay? Kalau kita mampu silakan. Kalau kita tak mampu jangan paksa. Kita perlu beritahu kepada mak kita. Tapi kadang-kadang mak susah nak faham. Betul tak Cik Ana? Mak susah nak faham. Mak kadang-kadang mak boleh-boleh je nak juga kan. Kadang anak pun susah juga. Tapi bila saya fikir dulu pun kita sama juga gitu kan. Kita kecil-kecil, tak nak ibu, nak juga ni. Mami, I want this. Mak kata cannot, I want this. Mak pun terpaksa bagi. Betul tak?
Macam itulah juga nanti kita tua pun gitu juga. Saya fikir kadang-kadang kita gitu. Cuma apa yang boleh kita buat ialah kita niatkan setiap sesuatu yang kita keluarkan. Duit kita ini kerana Allah. Lebih-lebih lagi bila mak ayah kita yang minta. Mudah-mudahanlah. Sebab saya selalu yakin apa yang kita keluarkan untuk mak ayah kita Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang bukan duit tu sendiri tapi Allah berikan kepada kita dengan kesihatan. Okay? Allah berikan kepada kita dengan ketenangan jiwa, kelapangan rezeki. Alhamdulillah, itu yang perlu kita yakin dalam hidup. Setiap sesuatu. Sebab tu jangan lokit dengan mak ayah, dengan adik-beradik pun sama ya, jangan lokit. Apa yang kita boleh keluar, kita keluarkan. Apa yang kita mampu, kita keluarkan. Okay, mudah-mudahan begitu. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita semua itu benar. Kalau Allah kata Allah akan berikan ganjaran, ya benar Allah akan berikan balasan. Allah akan berikan ganjaran yang baik untuk kita. Kita jangan ragui sebarang janji yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kemudian di sini firman Allah wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Maksudnya kalau kita sembah selain Allah itulah perkara yang batil kerana Allah adalah al-haqqu tu tadi. Artinya iaitu batil zatnya. Menyembah makhluk ini adalah batil. Seperti menyembah patung atau berhala, menyembah haiwan serta benda padat selainnya. Benda padat ni maksudnya tangkal kan? Benda-benda yang kita pakai, yang kita yakin, yang kita seru contohnya. Ini semua benda-benda padat. Kerana semua itu pasti akan musnah dan sirna. Benda-benda itu tidak kuasa memberikan bahaya atas dirinya sendiri. Tidak kuasa memberi manfaat bagi dirinya. Tidak mampu mematikan, menghidupkan dan membangkitkan dirinya sendiri. Apatah lagi terhadap benda selainnya. Jika bukan kerana Allah yang menciptakan dan memberikannya nikmat, nescaya dia tidak akan boleh bertahan. Menyembah sesuatu yang sifatnya seperti ini adalah puncak kebatilan dan kesesatan. Ingat ya, jangan sesekali buat perkara yang mensyirikkan Allah. Ini selalu saya ingatkan. Sebab susah nanti bila kita mati. Kan? Matinya susah, alam barzakhnya susah, bangkit di padang mahsyar susah, kemudian kekal dalam api neraka. Ini dosa syirik, dosa yang tidak terampun. Sebab apa tadi kita dah belajar, Allah itu benar. Tidak ada yang lebih benar daripada Allah, sebab itu Allah berhak untuk kita sembah. Yang selainnya jangan disembah dan diseru. Baik, di sini kita ada beberapa dalil dan argumentasi di dalam Al-Quran tatkala menjelaskan bahawa Allah lah Tuhan yang berhak untuk kita sembah dan tak ada sesuatu pun sembahan yang hak iaitu yang benar selain Allah. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ada 7 dalil di situ. Pertama, apakah argumen dalam Al-Quran yang nak kata bahawa Allah itu hak dan benar untuk disembah? Iaitu pertama, hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menyandang sifat rububiyah. Rububiyah maksudnya ketuhanannya, tiada sekutu baginya. Dialah pencipta, pemberi rezeki, pemberi nikmat, pengatur segala sesuatu yang berada di alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu, sungguh dialah Rabb yang hak, tiada sekutu baginya. Konsekuensi dari pengetahuan dan juga pengakuan hamba tentang semua kenyataan tersebut adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dengan beribadah hanya kepadanya, serta mengkhususkan ketaatan dan ketundukan hanya kepadanya. Ini bertepatan dengan 3 firman Allah yang terdapat dalam kitab kita di sini. Pertama surah Al-Hajj ayat yang ke-61. Tadi surah Al-Hajj ayat berapa? 62 kan? Kidzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Demikianlah kerana Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan begitu juga firman Allah berikutnya dalam surah Al-Hajj sekali lagi ayat 62 hingga 66. Dzalika bi annallaha huwal haqqu
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Demikianlah kebesaran Allah kerana Allah dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain dia, itulah yang batil dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah maha halus, maha mengetahui. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah maha benar dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda iaitu langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia dan dialah yang maha menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur. Jadi kita mudah lupalah, itu senang kata. Okay? Ayat ini Allah berikan kepada kita dengan peringatan tentang siapa yang turunkan hujan, siapa yang ciptakan langit, kan? Bagaimana kapal-kapal boleh berlayar dengan tenang. Maksudnya kapal tu tak tenggelam, kan? Mungkinlah kita kata graviti dan sebagainya di situ, kan? Tetapi sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan kepada kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar itu tadi. Okey, seterusnya qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqqu famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Ini ialah surah Yunus ayat 31, ayat 32, masih lagi membincangkan perkara yang sama. Nak buktikan Allah itu benar, maka Allah beritahukan kepada kita siapa yang beri kamu rezeki, siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi, siapa yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan siapa yang apakah yang Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Kalau kita jawab, Allah pun berikan jawapan yang sama, Allah. Allah yang buat semua itu. Kita kalau tak ada Allah, kita tak mampu untuk melakukan semuanya. Sebab tu di sini peringatan supaya kita tidak sombong, kita kembali kepada Allah yang benar, kembalikan amal ibadah kita kepada Allah yang benar. Sebab Allah sebutkan di akhir ayat ini, fadzalikumullahu rabbukumul haqqu. Maka itulah Allah Rabb kamu yang benar. Dan Allah tak terima perkara-perkara yang sesat selain apa yang benar dari Allah itu tadi. Baik, yang kedua di sini, poin kita, argumen yang kedua ialah Allah Azza wa Jalla menyebut asma-Nya yang baik dan sifatnya yang mulia. Dia menunjukkan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaannya. Di samping menyebutkan bahawasanya dialah yang paling berhak disembah dan tidak ada satu pun yang patut disembah selainnya. Contoh yang diberikan kepada kita ialah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ada 5 nama Allah. Hari itu kita dah pernah bincang. Pertama apa? Allah. Okay, kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Last sekali, baca sampai habis.
Ambil masa, baca. Ayatul Kursi, ada 5 nama Allah. Pertama Allah, kedua Al-Hayyu. Apa maksud Al-Hayyu? Maha hidup. Al-Qayyum, Maha yang menguruskan segala sesuatu. Seterusnya Al-Ali. Al-Ali maksudnya Al-Ali yang maha tinggi. Kemudian Al-Azim. Al-Azim maksudnya yang maha agung. Okey, jadi kita ada 5 dalam Ayatul Kursi, ada 5 nama Allah. Kemudian yang lain dan sebahagian sifatnya yang mulia, yang semuanya berjumlah lebih dari 20 sifat. Maksudnya keseluruhan dalam Ayatul Kursi itu bila kita baca, keseluruhannya ialah mengandungi sifat Allah, nama-nama Allah kan. Sebab tu Ayatul Kursi ni banyak keutamaannya. Antara keutamaan Ayatul Kursi apa? Kak Siti ajar. Oh, jin juga Betul lah. Jin dan syaitan tak ganggu kita. Contoh baca sebelum tidur, masa kita tidur jin dan syaitan tak ganggu kita. Ini pengakuan daripada syaitan itu sendiri kan. Masa Abu Hurairah ke Abu Bakar, antara dua ni lah, ada 2 riwayatnya. Dia jaga Baitul Mal kan. Jadi tiba ada satu makhluk ni dia curi makanan. Jadi dia tangkap. Dia kata aku bawa engkau jumpa dengan Nabi. Dia kata jangan bawa aku jumpa dengan Nabi. Aku ajarkan kau. Sebelum tidur kau baca Ayatul Kursi, nanti syaitan tak akan ganggu kau sampai esok pagi. Jadi dia lepaskan makhluk ni kan. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi. Kepada Nabi, Nabi kata apa? Itu ialah syaitan. Mereka itu berbohong. Syaitan ni kalau dia cakap jangan percaya. Kita kalau ada jin cakap dengan kita jangan percaya. Kalau dia kata awak amalkan ini, awak seru saya ni ialah jin laut. Awak seru saya, kalau awak susah seru saya. Nanti saya datang. Jangan percaya. Okay, jangan percaya. Kalau dia datang dia mesti ada imbalan Kalau dia datang, ya nak apa Sakinah? Contoh kan. Saya nak saya nak macam ini macam cerita Aladin. Saya nak itu nak ini kan. Dia pun berikan kepada kita mesti ada bayarannya. Nothing's free. Tak ada benda yang percuma dekat dunia ni. Sampailah kepada jin dan syaitan. Nabi kata apa? Mereka ini makhluk yang berbohong. Jin syaitan ni biasanya berbohong. Tapi kali ini dia cakap jujur. Kali ini bila dia cakap tentang Ayatul Kursi tu tadi, dia jujur. Maksudnya boleh kita percaya apa yang dia ajarkan. Maksud itu pengakuan dia. Sesiapa yang tidur dalam keadaan yang sebelum itu dia baca Ayatul Kursi, memang jin dan syaitan dia tak akan ganggu kita. Dijadikan ia amalan kita setiap hari sebelum tidur baca Ayatul Kursi. Baik, yang ketiga, Allah pun menyebutkan pelbagai nikmat dan anugerahnya yang berlimpah kepada hamba-Nya. Kita dapati contohnya dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini sebahagian ulama menamakannya surah An-Ni'am. An-Nahl tu maksudnya apa? Apa dia? Lebah, betul. Surah lebah kan. Sebahagian ulama ada yang namakan surah lebah ini, surah An-Nahl sebagai An-Ni'am. An-Ni'am maksudnya nikmat. Okey, kerana banyak disebutkan di dalamnya pelbagai nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Itu adalah saksi paling kuat yang membuktikan bahawasanya dialah yang berhak disembah. Oleh sebab itulah setelah menyebutkan pelbagai nikmat tersebut, Allah menutup segmen ini dengan firman-Nya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu menyerah diri kepada-Nya. Maksudnya kita dapat nikmat daripada Allah, kita perlu kembali kepada Allah. Sebab nikmat itu bukan milik kita. Ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan fa in tawallau. Tapi jika mereka berpaling, itu orang yang telah Allah sempurnakan nikmat, lalu mereka berpaling daripada Allah, tak nak solat, tak nak sedekah, kan, tak nak jadi baik, tak nak bayar zakat, sebab walaupun dah diberikan dengan segala nikmat kepada diri dia, maka Allah kata apa?
fa inna ma 'alaikal balaghul mubin. Maka ketahuilah kewajipan yang dibebankan di atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi kalau mereka itu berpaling, Allah kata biarkan saja Muhammad. Ni sebenarnya Allah beritahu kepada Nabi ya. Biarkan saja mereka, dan sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan dengan jelas. Dan untuk mereka tu nanti ada azab yang telah Allah siapkan. Baik, seterusnya yang keempat. Allah menyebutkan tentang pengabulan doa orang-orang yang berada dalam kesukaran serta menghilangkan kesusahan mereka, dan hanya Dia yang dapat melakukan itu. Ini dalam surah An-Naml. Tadi apa? Tadi lebahkan An-Naml apa? Semut. Okey. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-62 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan begini. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Dia, iaitu Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesusahan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat yang kamu ingat. Maksudnya Allah nak katakan kepada kita, setiap orang yang berdoa, Allah perkenankan doanya. Kalau Allah tak perkenankan, macam mana? Tak baik untuk kita, tak dapat apa-apa. Allah simpan. Allah kabulkan di lain masa. Lagi? Allah kasih yang lebih baik. Maknanya Allah kabulkan kan? Allah okey, kita jangan kata Allah tak kabulkan doa kita. Bukan gitu. Tetapi Allah dia Maha mengetahui kan tentang sesuatu berkaitan diri kita. Jadi bila kita berdoa, betul kita kata kita tak dapat sebagaimana yang kita doakan. Tetapi jangan lupa Nabi dah ingatkan kepada kita dengan 3 perkara. Untuk orang yang berdoa selama mana doanya bukan doa berdosa. Dan juga doa yang memutuskan silaturahim. Okey, 2 doa ini Allah tak kabulkan. Tapi doa-doa baik yang lain Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Pertama Nabi kata apa? Allah kabulkan segera. Itu yang ada bila kita doa kita dapat cepat kan. Nak makan durian tiba-tiba dapat durian. Macam tu kan. Contoh. Kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala balas nanti di akhirat. Maksudnya Allah tak beri pada apa yang kita minta, tapi nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Sebab tu kita jangan putus asa dengan doa kita. Okay. Kemudian yang ketiga Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita tak dapat apa yang kita doakan, tapi cuba lihat apa yang ada di sekitar kita. Pasti ada yang lebih baik yang Allah ganti. Ini perkara ketiga biasanya kita lupa. Kita selalu lihat kepada perkara yang pertama saja tu tadi. Kabulkanlah ya Allah, kabulkan ya Allah. Tapi cuba kita lihat daripada sudut hikmahnya, mungkin Allah nak bawa nanti di akhirat kelak. Lebih memudahkan kita untuk kehidupan akhirat. Ataupun yang ketiga tadi, Allah gantikan sesuatu yang lebih baik. Cuba lihat sekitar kita. Mungkin kita nak yang ini kan. Biasanya orang doa contoh, saya nak anak Ustazah tapi saya tak dapat lagi anak. Tapi saya kata pada lihat sekeliling. Mungkin kita dapat mertua yang baik, suami yang baik, soleh. Alhamdulillah, itu ganti. Ada orang anak berdidik, suaminya tak baik. Ya Allah. Suami biarkan dia jaga seorang-seorang, betul tak? Nampak? Allah beri sesuatu mengikut kepada keperluan kita. Kena ingat itu. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlu untuk diri kita. Sesuai dengan diri kita. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala beri, kita perlu tahu bahawa tak semua yang Allah beri itu adalah nikmat. Tetapi kadang-kadang ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 2 perkara yang perlu kita faham dalam kehidupan. Okay? Bila ia jadi ujian, bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian itu? Adakah ujian itu kita perlu tolak ataupun ujian itu kita ni nak hadapi ia dengan hati yang tabah? Biasanya orang beriman, hati yang tabah tu tadilah. Kerana dia yakin bahawa Allah Al-Haqqu, Allah akan balas dengan ganjaran yang sebaik-baiknya pada setiap ujian dan juga nikmat yang Allah berikan kepada dia. Okey, baik. Seterusnya yang kelima, Allah memberitakan tentang dirinya bahawa dialah zat yang memberi manfaat dan juga mudarat, yang
yang memberi dan menolak untuk memberi. Dan tidak ada satu pun selainnya yang mampu memberikan manfaat maupun mudarat kepada dirinya sendiri atau kepada selainnya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38. Nanti baca sendiri ya ayat itu. Surah yang ke-6, Allah memberitakan ihwal ketelitian dan kesempurnaan makhluk ciptaannya. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ya. Ada dua nama ya untuk surah Al-Mu'min ini. Satu surah Ghafir, satu surah Mu'min. Pada ayat yang ke-64. Dan yang terakhir yang ke-7, Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kehinaan patung berhala beserta kelemahannya dan sesungguhnya patung berhala itu tidak kuasa melakukan sesuatu apapun. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73 hingga 74. Demikianlah dalil-dalil dan argumentasi serupa lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Semua itu menerangkan bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Ilahul Haqqul Mubin, yang maha benar lagi maha menjelaskan. Sesungguhnya uluhiyah kepada selain Allah adalah bentuk kekufuran dan kesewenangan, kesesatan dan kedustaan. Jadi jangan kita menyembah selain Allah, jangan buat perkara-perkara yang syirik. Jika seseorang melakukannya, maksudnya dia telah mengingkari sifat Allah yang Al-Haqqu dan Al-Mubin itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengajian hari ini? Yang pertama, kumpulan A yang mana satu, sini ke sana. Asyik sana je A sini bagi A lah pula. Cik Salimah, nak cakap apa-apa? Tak ada, terus geleng kepala. Siapa? Kak Faiza ada apa-apa? Tak ada. Cik Siti Hawa? Jangan lakukan perbuatan syirik. Itulah pegangan hidup kita sehingga akhir hayat. Cantik. Okey, kumpulan B, Cik Ana. Allah itu benar. Apapun penyakit yang Allah berikan kepada kita, susah senang kita perlu bersabar dan kita perlu berusaha kerana yakin dengan kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dan ada pada sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, balik kumpulan A yang belakang sekali, Kak G. Oh, saya sebut nama orang lain pula terkejut saya. Cik Salimah, awak ni angkatlah tangan dulu. Apa dia Cik Salimah sayang? Allah memberikan kesempurnaan nikmat Allah memberikan kesempurnaan nikmat yang hak, yang benar. Okey. Kak Ji, boleh? Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan jangan mengingkari setiap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okey, kumpulan B sekali lagi yang terakhir. Kak Siti Hajar nak cakap apa-apa? Yes, okey. Pentingkan amalan kita kerana itu sahaja yang kita bawa sebagai bekalan untuk kita menuju dunia akhirat. Okey. Itu sahaja pengajian kita untuk hari ini. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Allah berikan kepada kita dengan keberkatan dalam kehidupan untuk kita terus beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.